Lapangnya mak. Anak ni bawa pi umrah. Pak ni pula pi masjid naik motor. Engkau motor pun tak ada. Bila nak pi masjid tu, mak tolong-tolong motor tekan kau hidup lari. Kita kata ayah, jual buang lah motor ni, cek beli motor ke ayah, tak ayah start, guna jari start ayah. Sedekah paling besar pahala. Yang nombor 2, sedekah paling besar siapa? Wal aqrabin. Pada orang yang hampir dengan dia, suami dia, isteri dia, anak dia, adik-beradik dia, sedekah paling besar. Makcik-makcik, sedekah paling besar pahala depan mak bapak kita pada suami kita. Suami kita kerja cikgu sekolah, hutang kereta, hutang rumah, hutang motor, banyak hutang. Mai tengah bulan, motor rosak, kereta rosak. Nak repair tak ada duit. Bawa beg sekolah, pergi jalan kaki. Abang, tak naik motor lah. Tak apa, motor rosak, abang jalan je. Lah awak tak repair. Kalau abang ada duit lama dah abang repair lehau. Tak apalah, bukannya jauh pun, lalu start je. Tu dia tuan-tuan. Nak berjalan kaki ni, seredar pergi lalu start tu. Petang baru sampai. Akak-akak ambil duit daripada tempat simpanan yang paling selamat bagi kat dia. Nah abang, pergi repair. Dapat duit tu hangat. Ni, tempat simpanan paling selamat di sini. Sakit tu di sini, di dalam hatiku. Di sinilah. Itulah cara nak mengelakkan diragut. Ni pergi market, jalan lagu tu, buat beg tangan. Memang kena ragut. Cuba makcik simpan di sini. Senang, ngap. Senang. Jalan pergi market. Siapa tak ragut? Cuma masalah bila nak bayar je. Oh, pergi ikan tu. RM6 8 kupang. Satu dia selok, tuan-tuan. Tengah je ikan tu. Nombor 3. Pada siapa sedekah paling besar? Anak yatim. Nombor 4. Fakir miskin. Sebab tu abang-abang, sedekah nombor 2 yang besar pahala, sedekah pada isteri. Sedekah pada isteri. Satu suap nasi yang isteri makan, satu pahala. Bayangkan isteri abang kuat makan. Sekali hadap 4 pinggan. Balik kira tengok. 1, 2, 3. Satu pinggan 60 suap. Tak ada 240 suap. Besar pahala. Tu nampak? Bunyi loceng aiskrim. Pergilah beli. Abang nak aiskrim. Hang kencing manis? Kencing manis tak apa lagi abang. Jangan kena kencing.